Permit sudah mati, pas sudah mati yang macam duduk sini. Orang yang mana gua terfaham. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. KPDN Perak buat operasi bersepadu lagi, geng. Kali ini dekat kawasan Great jadi pilihan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN Perak bersama Immigration, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bergabung buat satu lagi serbuan untuk tengok betapa meriahnya perniagaan yang menggajikan pekerja asing tanpa kawalan. 4 lokasi diperiksa dan macam biasa, bila dah turun padang memang ada saja benda tak kena. Hasil operasi KPDN berjaya buka 6 kes melibatkan 3 undang-undang utama. Akta Kawalan Bekalan, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta Akta Timbang dan Sukat. Maksudnya ada kedai yang main harga, ada barang tak ikut syarat dan ada alat timbang yang belum tentu tepat. Mungkin berat ayam ikut mood hari itu. Kita pun tak tahu. Di bawah Immigration pula ada satu kes yang jatuh bawah Seksyen 39B Akta Immigration. Ini melibatkan individu parti yang kemudian dibawa ke Penggalan Hulu untuk siasatan lanjut. Ringkasnya bukan setakat kerja tanpa izin tapi masuk kategori kes berat yang perlu siasatan mendalam. KKM pula kesan satu kes kesalahan pelebalan makanan import. Yang ini nampak kecil tapi bahaya kalau label tak lengkap atau tak ikut peraturan. Pelanggan pun tak tahu apa yang masuk dalam perut. SSM pula tak lepaskan. Ada 4 kes direkodkan. 2 kedai tak pamerkan papan tanda perniagaan dan 2 lagi berniaga tanpa lesen. Ini biasa jadi bila kedai jalan senyap-senyap tapi duit masuk macam kedai franchise. Kesimpulannya, operasi kali ini tunjukkan satu benda. Bila buat pemeriksaan betul-betul, memang sentiasa akan ada kedai yang ambil jalan pintas. Ada yang tak ikut undang-undang, ada yang buat tak nampak, ada yang terus tak peduli. Yang penting operasi macam ni kena buat selalu. Sebab kalau tidak, kedai yang gajikan parti ini makin lama makin ligat, makin kebal dan makin kreatif. Ni berapa ringgit? Tadi dia kata lain harga. Ini berapa ringgit? Mana saya tahu? Saya tak tahu. RM5. Tadi saya tanya orang lain harga. Tak, kena letak satu-satu lah. Ini basicnya. Asas. Kena ada harga sini berapa? Ini berapa? Letak kat sini. Orang nampak atau dekat sini. Orang mau ambil pun tahu. Ini mau makan pun tak ada harga. Orang sudah komplain banyak. Green tea tak ada harga. Berapa? Mana harga? Harga tak ada. Ali kafe pun tak ada, ini pun tak ada. Tak ada, salah lah. Sekarang, bila salah, kita kena compound. Compound bayar. Kita kena bayar segera. SSM. Kita buat pemeriksaan, mendapati kesalahan signboard lain. Kita memperamilkan sijil perniagaan lain. So, kita kenakan 2 compound. 2 compound? 2 compound, Faham tak dia cakap? Siapa in charge? Yalah, ada in charge. Tolong, tanda tangan. Permit sudah mati, pas sudah mati yang macam duduk sini. Orang yang mana gua terfaham. Dia pandai cakap Malaysia tak? Yalah, siapa suruh kerja? Kau tak ada permit, jangan kerja lah. Hari ini, Alhamdulillah, kami agensi penguasa, kami berada di Great, kita mengadakan Oktoja. Di Great ini, hari ini, Alhamdulillah, bagi pihak KPDN, kita melakukan sebuah terjahan di 4 lokasi. Dan hasilnya kita mendapat 6 kes. Di bawah Akta Bekalan, Kawalan Bekalan, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan dan juga Akta Timbang Sukat. Kita akan pastikan kes-kes mereka ini akan kita ambil tindakan lanjut. Di bawah kesalahan immigration kita dapat 1 kes di bawah 39B Peraturan Immigration. Dan subjek dibawa ke pejabat immigration Penggalan Hulu untuk siasatan lanjut lah. Okey, bagi pihak kesihatan pula, kami telah mengeluarkan di bawah Peraturan Makanan 1985 di bawah Peraturan 11-1-J iaitu di kesalahan pelebelan makanan import. Untuk akta pendaftaran perniagaan, kita telah mendapatkan semakan terhadap 6 remis. Jadi dapati 4 kesalahan telah kita keluarkan untuk compound, 2 untuk kesalahan papan tanda dan juga 2 untuk tidak mempamerkan sijil perniagaan. Kami agensi penguasa, kita akan teruskan penguasaan di seluruh negara Perak ini. InsyaAllah kita akan terus gempur.